Tak tidur buat apa? Nak tahu. Nak tahulah ni. Nak tahulah. Kira macam nak tahu semua benda lah. Merempit lah tu. Kira macam nak tahu detail lah. Saya nak cerita lebih-lebih pun saya tak pandai. Saya masih suami lah. Saya suami kepada Irina Sofia. Saya suami yang sah kepada Irina Sofia. Tak nak tahu. Tak ditanya. Siapa menggigil? Saya shaking. Saya shaking. Pagi tadi ada urusan. So waktu saya selesaikan urusan tu, saya shaking lah. Gementar. Shaking, nervous. Sebab saya tak pernah sangka pun, saya tak pernah expect pun. So saya nervous gila. Saya tengok orang, tengok wajah macam rasa macam tak tahu macam mana nak cakap dia punya rasa tu kan. Benda yang saya tak sangka. So saya shaking lah. Saya menggigil sepanjang masa. Saya sampai-sampai tu saya dah terus menggigil. Ada anxiety rupanya. Tak sure lah tu kan. Tak ada kot. Dia bukan anxiety. Dia nervous. Saya nervous. Saya memang jenis yang cepat macam gemuruh. Lagi lah benda-benda yang saya macam macam benda-benda macam urusan pagi tadi tu kan. Berdebar je. Kau nak borak-borak macam ni, kau borak-borak tak bergerak lupa perut je. Maaf lah Tak boleh kan. Takat tu je cerita kan.